Bang. Saya tanya ni. Tanya. Susah tak jaga kambing? Soalan tu senang ya. Senang? Macam mana abang Ustaz? Kita kena bagi makan betul ya. Makan cukup dia punya protein dia, serat dia apa semua. Lepas tu penjagaan dia, kesihatan dia kita kena check sehari-hari. Sebelum bagi makan, check dulu kesihatan dia, kasi bangun semua. Kalau ada sakit asin terus. Kita rawat lah. Kalau nak kata kambing dengan lembu lah contohnya kan. Mana lagi susah nak jaga? Mana lagi renyah nak jaga? Itu kena tanya penternak-penternak kat luar Oh, sana. tak ada tanya abang? Kita bagi saya dua-dua ada dia punya baik buruk dia. Sebab kambing ni dia ada, kalau dia manja sikit kambing ni. Kambing ni dia manja sikit. Kalau Abang betul ke dia manja bang? Betul. Tadi bang, saya kena sondai bang. Meanwhile, Betul ke manja? itu dia terlebih manja. Itu terlebih manja? Dia terlebih manja. Semua ke yang menyondai? Ke hak tu je menyondai? Tu lah dia terlebih manja. Saya rasa saya trauma nak main sini dah. Kita masuk sekali lagi, hilangkan Oh, tak mau, saya takut. So kambing ni kan, kalau yang kat kolam ni, selalunya untuk apa? Untuk harian ke apa ke? Untuk kambing lah. Untuk kambing kat kolam ni kita buka jualan hidup, jualan akikah. Lepas tu korban pun kita buka. Oh, korban ada juga? Korban pun kita buka jualan. Tak apalah macam tu. Saya rasa tu soalan kami hak tu lah. Kita nak pergi tengok lembu saya boleh tak? Saya lagi banyak soalan untuk lembu. Jom. Boleh, jom. Mari.